tinggi, singgah rehat di dahan cemara. Kini tiba giliran saya di sini, Aisyah nama tampil berbicara. Pergi ke taman memetik melati, singgah sebentar di tepi perigi. Izinkan saya mulakan bicara ini. Nama Dania, salah seorang penyampai syarahan ini. Indah sungguh terbit mentari, terbit antara pohon kuini. Adam Haziq nama diberi, penyampai anda pada hari ini. Tajuk syarahan kami Pada hari ini ialah Amalan Gaya Hidup Sihat. Mari kita saksikan video kami bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati pengerusi majlis, barisan guru yang dihormati serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Pada pagi yang penuh bermakna ini, saya berdiri di hadapan anda semua untuk menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk Amalan Gaya Hidup Sihat. Hadirin yang dihormati, kesihatan merupakan anugerah yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Tanpa kesihatan yang baik, kita tidak dapat menjalani kehidupan yang sempurna. Oleh itu, setiap individu perlu mengutamakan gaya hidup sihat supaya tubuh badan sentiasa cergas, minda kekal cerdas. Persoalannya, apakah yang dimaksudkan dengan gaya hidup sihat? Gaya hidup sihat merujuk kepada amalan harian yang dapat meningkatkan tahap kesihatan seseorang dari segi fizikal, mental dan emosi. Hadirin sekalian, isi pertama yang ingin saya kongsikan ialah pemakanan yang seimbang. Pemakanan yang sihat memainkan peranan penting dalam memastikan tubuh badan kita memperoleh nutrien yang mencukupi. Kita digalakkan untuk mengambil makanan yang mengandungi karbohidrat, protein, vitamin dan mineral dalam jumlah yang seimbang. Contohnya, kita perlu mengambil lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan kerana makanan ini kaya dengan vitamin yang dapat membantu meningkatkan sistem imun badan. Selain itu, kita juga perlu mengurangkan pengambilan makanan segera dan minuman yang tinggi kandungan gula kerana makanan tersebut boleh menjejaskan kesihatan jika diambil secara berlebihan. Hadirin yang dihormati, isi kedua ialah melakukan aktiviti fizikal atau bersenam secara berkala. Senaman merupakan salah satu cara terbaik untuk mengekalkan kesihatan tubuh badan. Aktiviti seperti berjoging, berbasikal, berenang atau bermain bola sepak dapat membantu menguatkan otot serta meningkatkan kecergasan fizikal. Selain itu, senaman juga dapat membantu mengawal berat badan dan mengurangkan risiko penyakit seperti penyakit jantung. Oleh itu, kita digalakkan untuk bersenam sekurang-kurangnya 3 kali seminggu agar badan sentiasa sihat dan bertenaga. Hadirin sekalian, isi ketiga ialah mendapatkan rehat dan tidur yang mencukupi. Tidur yang cukup sangat penting untuk memulihkan tenaga selepas menjalani aktiviti harian. Kekurangan tidur boleh menyebabkan seseorang berasa letih, kurang fokus dan mudah terdedah dengan penyakit. Bagi kanak-kanak dan remaja, waktu tidur yang mencukupi membantu perkembangan fizikal dan mental mereka. Oleh itu, kita harus memastikan diri kita tidur sekurang-kurangnya 7 hingga 8 jam setiap malam. Hadirin yang saya hormati, isi seterusnya ialah menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Kebersihan merupakan aspek penting dalam mengekalkan kesihatan. Kita perlu sentiasa menjaga kebersihan diri seperti mandi setiap hari, mencuci tangan sebelum makan dan selepas menggunakan tandas. Selain itu, kebersihan persekitaran juga perlu dijaga agar
dapat mengelakkan pembiakan kuman dan serangan pembawa penyakit. Persekitaran yang bersih bukan sahaja menjadikan kita lebih selesa, malah dapat mencegah penularan penyakit berjangkit. Hadirin yang dihormati sekalian, selain itu, kita juga perlu menghindari tabiat yang boleh menjejaskan kesihatan seperti merokok, penyalahgunaan dadah dan pengambilan alkohol. Tabiat-tabiat ini boleh membawa kesan buruk kepada kesihatan fizikal dan mental seseorang. Sebagai generasi muda, kita harus bijak membuat pilihan yang baik demi masa depan yang lebih cerah. Hadirin sekalian, amalan gaya hidup sihat bukan sahaja memberi manfaat kepada individu, malah turut memberi kesan positif kepada masyarakat dan negara. Individu yang sihat mampu menjalankan tanggungjawab dengan lebih baik serta menyumbang kepada pembangunan negara. Oleh itu, kita perlu menjadikan gaya hidup sihat sebagai amalan harian dan bukannya sekadar slogan semata-mata. Sebagai kesimpulannya, jelaslah bahawa amalan gaya hidup sihat sangat penting dalam kehidupan kita. Antara langkah yang boleh diambil termasuklah mengutamakan pemakanan seimbang, melakukan aktiviti fizikal, mendapatkan rehat yang mencukupi, menjaga kebersihan dan menghindari tabiat yang tidak sihat. Jika semua pihak bekerja sama dan berusaha untuk mengutamakan gaya hidup sihat, kita pasti dapat melahirkan masyarakat yang sihat, cergas dan produktif. Akhir kata, marilah kita bersama-sama mengamalkan gaya hidup sihat dan kesejahteraan diri, keluarga dan negara. Sekian sahaja syarahan saya pada hari ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih.